Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini kita dapat bersembang-sembang santai lagi untuk melakukan perkongsian kita di channel yang ada sekarang ni channel Cik Mak ni kan. Okey, jadi Cik Mak nampak kat situ ada tulis blackout. Apa yang Cik Mak nak kongsi sebenarnya ni? Okey, masa awak kecil awak buat apa? Kalau blackout atau masa sekarang lah awak buat apa? Oh tak, kalau nak cerita pasal blackout ni saya teringatlah kenangan saya masa kecil dulu. Dulu kat kampung saya ni, kalau blackout dulu kerap juga. Masa tu tahun 90-an lah. Kalau dulu waktu kita sekolah dalam lingkungan tahun 90-an kan. Masa tu bila teringat balik kan, oh kerap blackout dulu masa tu. Boleh kata kalau sebulan tu sekali, 2 kali ada jugalah. Dan setahun tu boleh kata 5 kali, 6 kali ada lah kot blackout macam. Saya terpasal benda ni sebab bila dah besar kan, baru terpasal. Dulu selalu blackout kat kampung yang macam yalah, mungkin masa tu pembekalan elektrik dekat Malaysia masa tu masih baru nak membangun ke, baru nak menambah baik ke apa, baru-baru lagi kan Malaysia masa baru nak bangun ke apa. Tak cukup ni kot kat kampung tu macam voltan je nak terlebih sikit lepas tu blackout tempat lain. Macam itulah zaman tu mungkin baru nak bangun negara ni, macam itulah, tak apalah. Tapi alhamdulillah sekarang nampak ada penambahbaikan kan, syukur alhamdulillah. Okey, nak cerita macam itulah, bila blackout ni kita akan rumah gelap tu kita akan pasang apa tu macam lampu tanah, pelita tanah, minyak tanah kan. Lepas tu ada yang pakai gas yang pam sikit tu. Itu mula pakai tu lalu. Lepas tu dah lama sikit baru pakai macam lilin. Lilin. Biasalah bila budak-budak bila blackout ni, kita orang adik-adik, budak-budak ni suka ambil lampu pelita tu yang ada api satu yang menyala, letak kat tengah, kita orang kumpul lah. Kita kumpul lah buat bulatan. Mainlah api tu, buat bayang-bayang lah apa semua. Kadang-kadang kononnya suruh macam cerita-cerita seram lah apalah. Budak-budak tu nak macam tu lah. Macam tu lah. Nak kata masa tu ada seram sangat pun tak ada juga. Kadang-kadang kita budak-budak ni masa tu, budak-budak ni kalau masa tu seram ni pun terpengaruh tengok cerita-cerita seram lah. Macam tu lah kot. Wallahualam. Itulah pengalaman saya kalau kita pasal blackout. Teringatlah kat kampung saya ni dulu. Boleh kata blackout tu macam kalau 2 bulan tu sekali, 2 kali ada. Macam teringatlah zaman tu tahun 90-an masa kita kat Malaysia ni. Maksudnya bersyukurlah kan. Ada takut hantu ke? Zaman tu kalau takut pun mungkin sebab gelap. Kita budak-budak ni dimomokkan dengan benda hantu, tengok cerita seram. Jadi kita belajar dari situ lah kot kan. Wallahualam, tak tahulah. Macam itulah. Kalau saya masa kecil tu, mak bapak saya, mak ayah saya, memang mereka tu main bayang-bayang yang buat tangan-tangan tu kan. Mak ayah saya memang tak ajar lah. Tak ajar takut hantu, memang tak ada ajar. Tapi nanti lain kali kita cerita pasal hantu lah. Ini nak cerita blackout kan. Okey, boleh. Okey, blackout kan. Ini peristiwa yang saya rasa sangat ganjil dalam hidup saya. Saya tak tahulah. Ini memang sangat ganjil dalam hidup saya. Saya tak tahulah kalau orang lain alami tak kan. Tak adalah saya harap ada orang alami macam saya lah. Nanti kata saya ni pelik pula. Tapi itu yang saya alami, macam mana? Okay. Janganlah rasa saya pelik pula. Tak ada, saya saya tak ada. Masa tu saya alami tu bukan saya tak ngantuk pun. Saya tak ngantuk dan saya tak lagilah saya memang tak ubat pun. Saya tak ada ngantuk dengan apa dia kata. Lagi apa orang kata? Ngantuk lagi. Mamai? Tak ada mamai, tak ada. Memang saya jaga. Macam ni. Masa blackout tu, masa tu blackout kat sini lah. Tahun bila lah, tak ingat lah. Tapi tak ingat lah. Lepas tu masa blackout tu kita semayang tajud sebab tidur lambat kan. Tidur lambat, tunggu kan. Api tak ada juga, elektrik tak ada juga. Sampai pukul 3 tu kita semayang tajud. Kita 2 orang lah semayang tajud. Lepas tu lama-lama lilin kita tu nak habis lah. Kita tidur lah dengan handset pun off. Handset kita off kecuali ada satu tu MP3 ngaji je, Al-Quran je. Pasang, kita orang pasang MP3 Al-Quran. Masa pukul 4 tu, maksudnya nak cerita ni. Dia punya point yang penting cerita yang paling ni kemuncaknya. Apa kemuncaknya? Kemuncak daripada pukul 4 tu, pukul 4 lebih tu, saya terjaga. Saya terjaga, tiba-tiba mata saya ni bercahaya. Dia bukan macam cahaya macam tu. Dia cahaya dia macam bintang. Dia punya mata saya cahaya dia berbintang, dia macam pecik-pecik. Mata saya berpecik-pecik dia macam mana? Tahu tak macam mana? Macam kalau tengok cerita Laksamana Doremi tu kan ada
bulu betong kata kan, puteri bulu betong kan, dia kata, baiklah bagi tongkat sate saya. Kan ada macam kecil dah. Itu mata saya macam tu. Macam tu dia macam mata bintang. Bintang kan kalau tengok kan kelip-kelip kan. Saya sama macam tu, kelip-kelip. Dia tak ada kelip, saya nampak saya, tapi dia punya sekitar dia kelip-kelip. Dia macam bulat, lepas tu kelip-kelip macam tu. Saya susah cerita macam ni. Faham tak? Faham. Lepas tu dia bukan warna masa mata saya cahaya tu, dia warna dia macam warna bintang lah. Dia bukan warna oren, bukan warna macam warna kuning putih ke oren ke macam mana? Warna bintang macam mana? Macam tu lah. Saya tak tahulah, tapi percaya lah. Macam kuning oren ke? Macam tu. Macam warna emas pun ada, macam gold pun ada. Lepas tu sekeliling saya nampak. Padahal blackout tu, sekeliling saya nampak rumah kita terang. Saya nampak semua. Pintu mana, apa mana. Lepas tu saya jalan. Saya tengok asal dekat luar pun cahaya. Dekat luar, sebelah tingkap rumah bilik kita lah, ada macam cahaya juga. Cahaya tu, cahaya membentuk pokok. Pokok tu macam pokok zaitun lebih kurang, atau pokok brokoli. Brokoli betul. Brokoli betul. Brokoli yang dia belah tu. Kan ada kalau kita belah dua brokoli tu, kan ada bentuk pokok, atau bentuk bunga kobis tu belah nampak bentuk pokok. Macam tu. Tapi tak ada rupa. Dia hanya cahaya macam buruj. Buruj tu macam kalau tu dia bentuk je. Bentuk sebab bintang yang berkedudukan, tapi tak ada rupa. Macam mana cakap? Alah. Tahu kan? Awak tahu macam mana? Alah, macam ni lah. Saya nak cerita ni macam mana. Macam ni kan. Contoh kan. Ni macam ni. Ni bintang kan. Tapi ni cahaya lah. Ni warna hitam kan. Tak tahulah macam mana, tak ingat lah. Tapi pokok, macam pokok. Dia bentuk pokok, saya pun tak tahulah macam mana bentuk pokoknya. Tapi dia punya cahaya saja. Pokoknya tak ada. Dia macam buruj lah. Saya nak jaga. Tapi bintang. Lepas tu saya kata, apa benda tu, kata macam cantik juga tau. Tapi yang walaupun warna je warna macam emas, bintang macam mata saya pun, keliling saya macam warna oranye yang selalu tu apa? Mental orange tu lah. Yang zaman dulu kan selalu pakai yang lampu luar pun selalu pakai dulu itu kan. Sekarang lampu putih kan. Mental orange lah. Zaman dulu kan warna orange, sekarang putih lah kan. Sekarang pun ada mental orange. Ada lagi. Lepas tu saya pun kata, nak buat apa ni? Lepas tu masa tu dengar Al-Quran terpasang lagi Lepas tu saya kata, nak buat tadi dah ngaji, dah tahajud, nak buat apa lagi? Kata. Lepas tu saya pun nak buka pintu, nak pergi luar, nak tengok boleh ke saya capai pokok tu, pokok cahaya tu. Lepas tu saya dah buka dah tombol. Lepas tu tak boleh lah tinggal awak seorang, takut saya kena colik dengan makhluk asing pula kan. Saya terfikir macam tu, kalau takut saya hilang lah, mana tahu kan, sebab benda tu pelik kan. Lepas tu saya pun cahaya, mata saya cahaya tau, dia keluar cahaya, dia memancar. Bukannya macam orang kali tiba-tiba mata cahaya, bukan, mata cahaya memancar-mancar. Aku tak tahu kenapa mata saya cahaya macam tu. Lepas tu tak jadilah, nanti takut aku tinggal seorang, saya hilang pula takut kan. Lepas tu saya pun duduk jalan-jalan, tengok, memang keliling, nampak lah, semua nampak. Lepas tu saya duduk, apa nak buat ni, kata nampak pokok tu cahaya, tapi dia tak ada pokok tak ada, cahaya je ada, macam buruj je kan, bentuk je, dia cahaya, tapi pokok roh ke apa tak tahulah. Kan roh kan orang kata macam bintang je, wallahu alam. Lepas tu saya tak tahu nak buat apa, saya kata tiba-tiba handset kita yang off tu terpasang, tenong, lepas tu sebab bunyi alam kan. Lepas tu tiba-tiba pop, gelap, semua gelap, mata saya tak cahaya, suasana rumah kita tak cahaya, yang apa, cahaya pokok yang macam bentuk pokok tu pun hilang. Kata kenapa macam ni, kata gelap tiba gelap pun. Lepas tu menunjukkan saya sedar, Allah nak tunjuk saya dalam keadaan sedar.
Lepas tu saya pun off balik. Off balik, tiba-tiba mata saya bercahaya balik. Mata saya cahaya dan nampak balik cahaya yang macam bentuk pokok tu. Saya balik, asal macam ni kata. Pelik juga. Ada balik lah. Ada balik. Lepas saya off handset tu, tiba-tiba nampak balik semua. Menunjukkan memang dia tak boleh ada elektrik langsung ni. Kan kalau blackout kan semua tak ada, barang elektrik kan semua tak ada. Menunjukkan tak tahulah suatu hari nanti kan. Kan orang kata nanti kan elektrik semua tak berfungsi. Agaknya waktu tu lah, Masya Allah, Tabarakallah, insya Allah mata saya pun jadi macam tu ke, Allah alam. Untuk menjadi petunjuk arah ke, mana tahu kan. Masa tu kan orang kata kalau perang pun tak, senjata tak ada, pakai kayu dengan tu je, menunjukkan macam elektrik pun, tenaga pun tak ada tu. Macam mana tu. Tapi mata saya boleh percaya. Lepas tu saya pun tak tahu nak buat apa kan. Saya tidur balik lah. Saya tak kejutkan je sebab saya kesian dengan dia. Baru pukul 3 lebih tadi baru tidur kan. Takkan saya nak kejutkan dia. Mungkin kalau saya kejutkan dia pun, mungkin dia tak nampak sebab dia kena mata cahaya dulu. Mata mesti ada cahaya-cahaya dulu. Macam mancar tu dulu. Baru boleh tu. Baru boleh nampak sekeliling yang saya nampak tu atau untuk cahaya pokok tu. Lepas tu saya tak tahu nak buat apa, saya tidur. Saya tidur balik. Lepas tu saya bangun tu kan, semai subuh kan, saya terfikir, apa yang saya nampak ni? Lepas tu, tahu tak apa yang terjadi? Lepas saya tu terjadi, bila saya tengok internet, tiba-tiba pak, ada cerita pasal hadis pasal Allah turun ke langit pertama malam, 1/3 malam. Pada 1/3 malam. Saya kata, tiba-tiba je, macam saya baru tertanya kan, tiba-tiba muncul pula hadis tu. Jadi apakah yang saya nampak tu? Adakah saya nampak tu zat Allah? Kan Allah katakan, atau tak tahulah zat Allah ke keistimewaan Allah punya nak bagi kan. Kan Allah kata Allah akan turun langit pertama malam pada 1/3 malam. Dan ambil doa yang makbul. Silapnya saya tak doa lah, ya Allah Tuhanku. Sebab saya rasa pelik, saya lupa lah. Tapi saya dalam keadaan sedar. Saya tak tidur, saya tak mamai, memang saya sedar. Sebab handset saya boleh off, ada saya on balik. Menunjukkan Allah nak kata saya sedar masa tu. Tapi tak ada benda pelik, hantu-hantu tak ada masa tu. Tapi mata saya memang cahaya memancau tu. Itulah. Saya harap adalah orang sama macam saya. Itu saya alami tu. Hadis tu tiba-tiba ada dekat handset saya. Mula-mula tu saya nampak tu. Kata, adakah yang ni? Kata, tak tahulah tu zat Allah ke apa, tak tahu. Mama alam lah. Tapi tak tahulah, kita tak boleh sebabkan Allah kan maha berkuasa. Dia tak sama dengan apa makhluknya kan. Saya tak tahulah kan. Mungkin tu zat-zat dia dah kot. Mama alam sebab cahaya. Cahaya dia lain. Cahaya roh pun lain. Adakah saya? Tak tahulah. Sebab yang saya alami dia, cahaya kat mata saya tu tak panas, tak sejuk. Biasa je. Macam seolah-olah kalau kita tengok sekarang ni, macam itulah keadaan dia. Tak ada panas, tak ada sejuk. Bukan api Saya nak kata mata saya bukan api. Bukan. Itu nak cakap. Dia cahaya, macam cahaya bintang tu. Kelip-kelip tu lah. Macam tak tahulah, Allah alam. Macam tongkat sakti tu ada tengok. Tongkat sakti tu, Allah alam. Entahlah, saya pun tak tahulah apa benda saya alami. Tapi itulah yang saya syukur jugalah, Allah bagi tunjuk juga kan. Tapi tak tahu apa benda tu, Allah alam. Saya tak tahu itu, saya anggap itu satu Allah saja nak tunjuk kat saya lah. Satu benda yang Allah boleh bagi nampak benda gaib lah, yang orang lain tak akan nampak. Kalau Allah nak buka satu benda pun, Allah boleh bagi. Dia tak ada cerita hantu-hantu ni. Ini macam dibukakan hijab kot katanya. Hijab cahaya lah. Cahaya atas cahaya ke macam tu, Allah alam. Okey, itu saja. Ada ulasan? Ulasannya maksudnya Masya Allah Tabarakallah. Cik Iman jangan lupa cakap Masya Allah Tabarakallah. Masya Allah Tabarakallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Masya Allah Tabarakallah. InsyaAllah. Hadha rahmatan min Rabbi. Hadha rahmatan min Rabbi. Hadha min fadli Rabbi. Hadha min fadli Rabbi. Maksudnya apa-apa pun semua kebaikan yang Allah kurniakan kat kita dan semua penonton kita juga sebenarnya daripada Allah SWT lah. Kita sebagai manusia, kita apa mesti ada sebab kenapa Allah tu. Kita sebagai manusia, kita ialah untuk
Kan iktibar lah kita untuk salah satu memang kalau Al-Quran kan untuk kita berfikir juga lah kan. Betul tak? Okey. Untuk kita muhasabah diri ke apa ke, untuk kita apa hikmah dia. Maksudnya Cik Imah yang mengalami, Cik Imah tahulah macam mana. Okey. Pada siapa yang rasa saya ni salah dengan saya punya tu, boleh tegur lah. Apa yang saya nampak ni mungkin bagi yang orang dengar ni tak betul ke saya cakap Bukan tegur lah, pendapat. Pendapat lah. Pendapat lah. Pendapat lain lah. Tapi saya yakin itu benda Kak Ijaz pernah buat bagi. Tapi kalau nak mungkin dia ada pendapat lain, juga ada pengalaman, boleh bagi tahu. Seorang-korang tak ada, saya macam seorang je, saya seorang je terasa pelik pula dia ni. Okey tu je. Boleh tak? Okey, boleh. Okey. Assalamualaikum. Saya tak nak perasan nak. Jadi segala apa-apa pun kita doa hidayah seluruh alam. Doa hidayah pada kita dan seluruh alam. Dan selamat beramal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.